Hello. So, habis itu kita punya nuri belah lelaki. Tanya Pak Lan, Wani. Tanya, bye. Jumpa lagi. Dalam menjayakan aktiviti Kita bisa pergi aja. Dia pergi cari motor dah. takkan tak tahu siapa dia. Kami update guys, pukul 5.30. Tiba-tiba ada abang kami golek. Dia main, katanya dia nak main tak, tapi tak, bukan dia punya ni. So tak tahu siapa dia owner dia. Tak apa, satu saat kita settle, dia main semayang, dia balik. Okay. Ya. Oh, cuma tak jumpa apa? Nama apa tak? Hah? Jadi kau pun dah lah. Dia taman dalam ni ada duit. Wah, ada duit kan dia. Nombor tak ada. Banyak dah. Tak ada program. Ha. Kalau dia paling muda kan. 7. Ha, betul? Tak tahu dah. Start pukul 7. Oh, tak tahu mana lagi. Nama tak tahu siapa dia pula. Macam mana boleh tak tahu nama? Alamat dia bagi alamat sini. Nama orang tu tak tahu tu Dia macam dia nak tajuk kan. Tapi dia tak bagi tahu. Oh, susah lah. Itulah nak tanya tu. Dah banyak dah belum? Tak tahu. Kawan ambil. Tak lah, tanya je. Aku kan Ha, ambil. kalau kata dia dah tak banyak ni, dia dah backup dah. Tak banyak ah. Ya. Kita pun tak tahu, kita pergi kita. Tu elok je duk golek ni. Dia kan kata start pukul 7. Tapi bila ni belum ke 7. Oh. Ada orang lain. Tahu siapa dia? Gigi magic pun tak tahu. Ada. Tanya dah tak ada program orang lain. Banyak tak tahu. Tanya dah. Dia pun salah. Salah alamat ke. Kau owner tak jumpa? Apa? Ya. Buat aku bagi telefon sampai pukul 12 dah. Habis tu kalau hang tak jumpa? Tak tahu je dia apa. Aku rasa dia nak jodoh dengan bangla belakang tu. Hei, gila juga. Pak pun nak jodoh. Oh boleh tu. Tak mau. Balik raya tak payahlah kata naik kereta. Ayah nak mati. Ha. Tak ekstrim nak balik kampung. Alah. Nak isteri naik terus highway patah-patah balik. Abang tak ikut saya ya. Okey. Tak boleh buat. Tamat. Ha. Panggil taman tak payah. Asu. Dia bukan budak lah. Mau mentor. Oh, tu. Peluang lah tu. Lagi dia bertanya hak mana? Ha. Ha? Jauh tu. Iya, jom, pergi jom. Jom, jodoh lebaran jom. Jodoh lebaran. Ha. Boleh jodoh Lebaran. Betul. Betul. Oh, tu je main dah bijak. Ha, jom, ni mai jom. Jodoh lebaran. Boski. Ha, dia minta tolong ni dekat gambar. Ni je. Penuh ni. Ya. Tak apa je. Macam apa ni? Boleh. Okey. Oh, boleh pakai. Boleh pakai lagi 5 minit. Betul. Ni kena menendang lagi. Masih mengendong hang kau tu. Wallahi ya. Dia panggil. Ada di pulpo yang tinggal. Dia balik dah. Tu mbok. Ha, seorang dapat JPJ, seorang dapat apa polis? Manager apa ni? Tak apa yang PSP je. Jamai. Kami nak pergi cukup yang jodoh orang. Dia boleh nak ambil kayu jodoh orang. Ha. Dua orang ni, apa ambil gambar sungguh? Memang ke? Tolong ambil gambar. Tolong ambil yang segar. Tolong ambil gambar tu pergi hak.
Tolong. Dia bermula dengan tolong. Mula tolong dulu. Alhamdulillah. Lepas ni I tolong you pula. Lepas ni kita ambil gambar Ada ni sama-sama. hang bagi number tu. Wah, ada kamera punya. Oh, patutlah dia buat rajin. So guys, so hari kali ni kita punya balik kampung kali ni dah settle. Nuri adik ipar saya. So untuk the next content, stay tune. Mungkin content random lagi, tak tahu. Okay, ciao. 3, 2, 1, action. Selamat pengantin baru.